Okey, jom kita selami satu topik yang memang dekat dengan hati kita, iaitu keajaiban kepelbagaian biologi di Malaysia. Dalam penerangan kali ini, kita nak bincangkan tentang satu khazanah negara yang tak ternilai harganya, iaitu hidupan liar kita. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh dengan segala fakta dan angka, cuba anda tanya diri sendiri sekejap. Pernah tak anda tengok haiwan-haiwan megah ni depan mata anda sendiri dekat habitat asal diorang? Kalau pernah, anda mesti setuju yang pengalaman tu, wah, memang takkan dapat dilupakan kan? Tengok saja pada kepelbagaian yang kita ada ni, memang luar biasa. Di darat, kita ada pemangsa puncak yang sangat gagah macam harimau Malaya. Lepas tu, dekat laut pula, kita ada keluarga dugong yang berenang dengan cukup tenang. Spektrum hidupan yang ada kat negara kita ni, sejujurnya, memang sangat memukau. Dan bercakap tentang keunikan, cuba lihat yang satu ni. Tapi Malaya kita ni memang ikonik dengan warna dua tona dia tu. Berjalan meredah kawasan hutan yang menghijau. Spesies-spesies unik macam ni lah yang sebenarnya buat kita rasa terpanggil untuk faham dan lindungi mereka sehabis baik. Jadi, ini perancangan kita untuk sesi kali ni. Kita akan mula dengan mengenali apa itu hidupan liar. Lepas tu, kita tengok kepentingan ekosistem dan ekonomi mereka, ancaman-ancaman besar yang wujud akibat aktiviti manusia, dan akhir sekali, usera pemuliharaan yang sedang giat dijalankan. Okey, mari kita masuk ke bahagian pertama, iaitu mengenal pasti hidupan liar kita. Tahu tak, sebenarnya undang-undang kita ada definisi yang sangat menyeluruh pasal hal ni. Di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, definisi hidupan liar ni merangkumi haiwan atau burung, tak kisahlah ia dilindungi ke tak, bertulang belakang ataupun tidak, masih hidup atau dah mati, malah tak kira sama ada ia liar di hutan atau dibiarkan dalam kurungan. Ini nak pastikan tak ada satu spesies pun yang terlepas dari radar pelindungan kita. Bagus kan? Contoh yang paling menarik, beruang matahari atau biasa kita panggil beruang madu ni. Ia adalah omnivore yang sangat aktif dalam hutan tropika kita, hidup pada ketinggian kurang dari 2,700 meter dari aras laut. Maklumat spesifik macam ni sebenarnya nak tunjukkan betapa haiwan-haiwan ni sangat bergantung kepada habitat asal diorang untuk terus hidup. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, iaitu kepentingan ekosistem dan ekonomi. Kenapa kelangsungan mereka ni penting sangat untuk kita? Bila kita cakap pasal ekosistem, bayangkan ia macam satu susunan domino. Haiwan-haiwan ni adalah kunci utama dalam siratan makanan. Kalau kita usik je mana-mana organisma dalam rantaian tu, contohnya kita hilangkan haiwan pengguna sekunda, ia akan terus mengubah aliran tenaga dan ganggu keseluruhan ekosistem tersebut. Malah, benda yang kita selalu tak perasan macam proses penguraian najis haiwan sebenarnya sangat-sangat penting sebab ia bekalkan semula nutrien yang tanah perlukan. Semuanya berkait rapat. Tapi, ia bukan sekadar pasal alam semula jadi je tau. Dari sudut ekonomi, spesies hidupan liar kita ni adalah nadi utama untuk industri ekopelancongan. Tarikan inilah yang bawa masuk pertukaran wang asing ke negara kita. Dan, bila pelancong datang, apa jadi? Ia terus merancakkan bisnes hotel, restoran, jualan kraft tangan tempatan dan yang paling penting, ia cipta banyak peluang pekerjaan untuk orang kita. Contohnya macam pemandu pelancong. Malangnya, ada realiti pahit yang kita terpaksa terima. Kita masuk ke bahagian ketiga, ancaman daripada kegiatan manusia. Cuba anda lihat perbezaan ketara dekat sini. Memang sedih bila tengok habitat semula jadi, flora dan fauna kita sedang rakus dimusnahkan oleh aktiviti pembalakan dan juga operasi pengkuarian batu besar-besaran macam ni. Ia tinggalkan permukaan tanah kita terdedah terus yang mengundang masalah hakisan yang sangat serius. Dan bukan itu saja ya, projek-projek infrastruktur mega, contohnya pembinaan empangan, turut bagi impak yang teruk. Pembangunan macam ni mengubah landscape muka bumi kita secara kekal, menjejaskan sistem air dan secara langsung memaksa hidupan liar kita keluar dari kawasan yang dah sekian lama jadi rumah diorang. Kesan rantaian dari perbuatan kita ni, jujur cakap, memang menakutkan. Ia bukan takat musnahkan habitat je. Ia bawa kepada hakisan tanah teruk, tingkatkan gas karbon dioksida yang buat bumi kita makin panas, menyebabkan banjir kilat yang makin kerap dan cemarkan sumber air kita. Dan yang paling kritikal sekali, ini semua meletakkan hidupan liar kita dalam ancaman kepupusan secara langsung. Tak sanggup rasanya kalau benda tu betul-betul terjadi. Jadi, apa solusinya? Jom kita tengok bahagian keempat, iaitu usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang sedang dilakukan.
Dari sudut undang-undang, kita sebenarnya ada dua perisai utama yang sangat kuat. Satu, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Akta ni memang fokus pada perlindungan haiwan tu sendiri. Contohnya mengawal lesen memburu dan wujudkan reserve hidupan liar. Di satu pihak lagi, kita ada Akta Perhutanan Negara 1984. Yang ni bertindak melindungi rumah mereka dengan cara mewujudkan hutan simpan kekal dan melarang keras sebarang pengambilan hasil hutan sesuka hati. Dekat lapangan pula, agensi kerajaan macam Perhilitan memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Dioranglah yang bekerja keras menubuhkan kawasan perlindungan dan pemeliharaan, contoh macam Pusat Konservasi Gajah kat Kuala Gandah. Tempat macam ni cukup penting untuk selamatkan dan rawat hidupan liar kita untuk masa depan. Dan kalau kita tengok pada angka di sini, skala usaha pemeliharaan di negara kita ni memang monumental. Secara undang-undang, kita dah lindungi lebih daripada 1,260 spesies burung, 440 spesies mamalia dan 317 spesies reptilia. Ini betul-betul satu komitmen berskala mega yang sedang kita usahakan. Yang lagi menarik, cara kita merancang bandar pun dah berevolusi. Ambil Putrajaya sebagai contoh. Ia bertindak sebagai perintis yang berani dengan membawa konsep pembangunan berteraskan bandar dalam taman. Ini adalah bukti nyata yang kita sebenarnya boleh satukan pembangunan moden dan usaha pemeliharaan alam sekitar dalam satu landscape yang harmoni. Bila kita renungkan balik maksud petikan ni, konsep pemeliharaan sebenarnya bawa satu mesej yang sangat mendalam. Ia tentang macam mana kita patut urus, pulih dan pelihara sumber alam semula jadi kita hari ini dengan penuh kebijaksanaan. Kenapa? Supaya anak cucu kita nanti masih berpeluang merasai sendiri keindahan alam ni dan bukan sekadar menatap gambar haiwan yang dah pupus dalam buku teks semata-mata. Kerajaan dah mewujudkan undang-undang yang kuat, begitu juga dengan taman-taman negara dan hutan simpan kekal. Tapi persoalan yang paling besar sekarang adalah untuk kita semua. Apakah tindakan konkret yang anda sendiri nak ambil mulai hari ini untuk pastikan khazanah hidupan liar Malaysia yang menakjubkan ni akan terus kekal bernyawa? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama-sama. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dalam sesi penerangan ni. Kita jumpa lagi.